dan puan-puan, diperkenalkan trio yang akan memeriahkan pagi anda. 3 jejaka dengan 3 saiz berbeza. Jeb, Syuib dan Rahim dalam Sebatu Sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi saya ucapkan. Ya, kita jumpa lagi. Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Ya. Yes. Selamat pagi, Jeb. Alhamdulillah. Selamat pagi, Em. Okey, kejap aku nak sebut tarikh hari boleh Bagi tu, Em. Okey, hari ni hari Selasa, 18 Oktober 2016, 17 Muharram 1438 Hijrah. Yelah, bila kau sebut tadi berapa belas Muharram? 17 Muharram. 17 Muharram. Tu ingat kita buat show gitu. Muharram. Kan? Ada orang tu pakai baju macam cerita Tiga Abdul kan? Ya. Garam kau bagi aku. Ni Rahim, dia dah sampai ke Langkawi kan? Oh, dah sampai dah? Dah sampai dah. Cuma semalam kat grup lah, kau bilang kau tak kau tak respon. Aku cakap, kenapa je tak respon? Dia telefon aku. Bukan, dia ada tanya tu satu kat grup. Dia tanya apa? Kan nak pergi Langkawi. Dia cakap currency sana berapa? Sama je. Jangan ingat naik flight semua currency nak kena tukar. Mata wang nak kena tukar. Itulah dia. Aku bila aku tengok, apa kau ni? Tak perlulah. Dia nak berseloroh. Nak berseloroh pun agak-agak. Buat aku nak pergi esok lusa aku tukar. Aku ni mudah percaya. Sebab panduan kita tu pada Rahim. Ya. Okeylah, jom kita mula pagi ni boleh tak? Boleh. Apa salahnya? Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Ya, masih lagi Jeb, Soeb. Rahim tak ada. Jangan dicari-cari, dia cuti ni. Semalam aku telefon dia. Oh iya ke? Dia sekarang kat Langkawi. 3 hari kat Langkawi. 3 hari nanti lagi kat Penang. Sampai 2 tempat pergi dah, kenapa dia ni? 2 dapur kan kawan tu? Kau ni. Jadi adil. Tapi sekejap 3 hari Langkawi, Penang. Sehari lagi? Seminggu kan ada 7 hari. Sehari lagi untuk diri dia lah tidur. Kau ni. Iyalah. Untuk kita pun kita kena ada masa untuk diri kita sendiri. Itu yang benar. Okey, dah boleh kita nak belajar bahasa Banjar ni. Silakan. Ini anak akulah. Arik Matin. Okey. Dia dulu gigi dia dua dah tumbuh bawah tau. Sekarang ni atas. Ukang lah sekarang. Alah, ini gigit. Kalau gigi, tentulah dia punya kaitan tu dengan gigit. Pantang kau suruh, ngak ukang. Dia macam gatal-gatal lah. Yelah, gusi gatal. Gusi budak tu gatal. Jadi kerja nak mengonggis dia kerja. Yelah, maksudnya tu. Ini mengonggis apa pula? Dia mengonggis macam dia nak gigit lah. Okey. Itulah. Tapi kau cek kadang-kadang gusi budak gatal, takut kadang dia budak nampak semua masuk mulut, takut dia makan fiber. Fiber gatal Ya. Kau cek lah, kau cek. Sebab budak umur tu apa je nampak dia masuk mulut. Kami Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Masih lagi Jeb dan juga Soeb yang menemani pagi anda. Okey, silakan Jeb, berita antarabangsa. Okey, aku pantun sikit Kau nak pantun? Pantun lah. Habis Rahim yang nak pantun. Ya. Okey. Pasal kau tak prepare ni. Aku ada. Okey. Apalah nasib menimpa kami. Rindu kasih tiada peduli. Namun kami tetap steady. Itu dia. Macam lagu. Macam lagu. Aku macam pernah dengar lagu ni. Lagu? Ini bukan lagu sepah ke? Ini zaman kita. Apalah nasib menimpa kami. Kau berasal Aku berasal lah. Mana berita antarabangsa je? Okey, ni tajuk dia. Panda tertua di dunia mati pada usia 38 tahun. Pendeknya umurnya. Kalau begini, mana untuk dia orang punya kehidupan dah kira panjang. Oh ya ke? Dia tak sama macam manusia punya perkiraan. Okey. Baca. Sebuah taman tema di sini mengumumkan kematian seekor panda gergasi yang dipercayai tertua di dunia pada usia 38 tahun kemarin. Kematian Jaja yang berusia lebih 100 tahun kalau mengikut pikiran umum manusia diumumkan oleh Taman Tema Ocean Park yang menjadi tempat tinggal haiwan itu sejak 1999. Kalau ikut manusia punya umur 100 tahun. Lama lah dia hidup begitulah. Tapi ini di antara yang tertua di dunia. Di dunia lah. Tapi nak tanya kau lah, apanya? Panda ni dia makan apa Panda dia, yang aku tahu lah, yang aku pernah nampak, dia makan bulu. Makan bulu? Panda? Panda. Kau jangan pandang-pandang
Bukan, aku tak pandai. Habis tu? Dia memang makan buluh. Makan buluh Aku rasa mungkin lah dia takkanlah makan yang bawah tu keras lah. Mungkin hujung-hujung dia yang lembut-lembut tu dia makan lah. Oh. Tapi memang makanan dia buluh. Tapi aku dah bagi tahu kau kan kelemahan panda. Apa? Panda ni kalau ambil gambar berkala pun dia letak hitam putih. Dia memang macam itu. Yelah. Dia tak ada warna lain. Yelah, itulah kelemahan dia tu. Okey lah. Terima kasih berita antarabangsa tu. Kalau tengok gambar kat sini tengok panda ni teringat Rahim. Rahim kalau dihitamkan mata mati-mati ingat panda. Dia tengah berehat. Biarkan. Dia. Betul. Okey, terima kasih Jap berita antarabangsa tu. Sama-sama. Kejap lagi kita ada pendengar dan ada lagu daripada Jimbara. Kasihnya Laila. Turunkan kami Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Okey Jap. Ini sekarang ni pendengar ni aku takut. Jadi kau boleh ke tak boleh ni? Boleh. Semalam boleh? Ya, semalam boleh. Semalam mencerita ni perkataannya baru. Kau tak cakap mana aku tahu. Apa dia? Okey, bunyi perkataan ni waste. Waste. Yang aku tahu satulah perkataan ni WAIST. Pasal nak beli seluar. Your waist. Pinggang. Kau pinggang ada? Pinggang ada. Tapi kata pinggang aku nak berdiri macam mana? Mana nak letak kaki letak badan? Okay. WASTE apa? Waste. WASTE. Ini macam sampah lah. Barang-barang yang dah tak pakai. Waste. Dia macam dia kurang banyak. Don't waste my time. Itu macam itu lain. Itu Jangan buang masa. Itu jangan buang masa. Ini barang-barang yang kau dah tak guna. Dia ibarat macam sampah lah kot. Macam sampah. Dah tak pakai. Waste. WAST. Tapi bunyi dia pun macam memang dah tak guna. Dah tak guna lah. Kadang-kadang aku rasa dalam masa Inggeris ni kita kena ambil macam gitu. Bunyi perkataan tu dah boleh menggambarkan maksud dia. Maksud dia. Macam gini kau dah waste time. Okay, WAIST pinggang, WASTE sampah. Tak apalah. Besok kau standby juga ya. Besok steady lah juga Sueb. Okay, macam biasa kejap lagi dah boleh agak dah rasanya semua. Motivasi pagi. Hari ini tajuk besarnya bagaimana kita nak merangka strategi. Okey, saya belanja sikit dulu penerangan daripada Datuk. Nak merancang strategi ni ataupun kaedah ni, kita pertamanya of course lah kena ada ilmu lah. Kita kena ada ilmu. Artinya kita kena cari ilmu berkaitan dengan benda yang kita nak buat. You nak berniaga kena ada ilmu. Nak jadi DJ kena ada ilmu. Betul. Nak melawak kena ada ilmu. Ada point. Betul. Jangan main-main satu. Itu baru satu penjelasannya. Ada lagi penjelasan dia kejap lagi. Terus dengan kami. Sepatu Sinar. Motivasi pagi. Dok, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Sama lagi Dok kita Dok. Sebelum kita nak merangka sesuatu strategi itulah. Apakah di antara perkara yang perlu kita ambil kira dulu? Nak merancang strategi ni ataupun kaedah ni, kita pertamanya of course lah kena ada ilmu lah. Kita kena ada ilmu. Artinya kita kena cari ilmu berkaitan dengan benda yang kita nak buat. You nak berniaga kena ada ilmu. Nak jadi DJ kena ada ilmu. Betul. Nak melawak kena ada ilmu. Ada point. Betul. Jangan main-main satu. Yang keduanya, bab kata Nabi yang saya selalu sebut, takkan rugi orang bermesyuarat, takkan menyesal orang istikharah. Therefore, sebelum buat apa-apa pun mesyuarat. Kalau macam Syuib dengan Sarah dengan Pak Mentua ya. So macam Jeb aku tak tahu lah kau mesyuarat dengan siapa. Nama kau mak jiran dengan jiran. Itu mesyuarat tingkap. Mesyuarat tingkap. So mesyuarat ya. Lepas tu kita istikharah. Takkan rugi orang bermesyuarat, takkan menyesal istikharah. So mesyuarat dan istikharah dua. Yang ketiganya, bila kita nak buat apa pun dengan berjaya, dah ada ilmu dah bermesyuarat dan istikharah, buat apa pun terbaik. Buat apa pun dengan terbaik, maksimum. Jangan kata orang tu tahan-tahan. Buat apa cara yang paling bagus. Sebab Allah amat kasih hambanya bila buat apa pun dengan tekun dan sungguh-sungguh. Dah buat terbaik. Nombor empatnya, tawakal pada Allah. Serah pada Allah. InsyaAllah akan berjaya. Motivasi pagi bersama DMFK. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Sepatu Sinar bersama dengan Jeb dan juga Soeb. Cerita. Kenapa tergigit lidah. La ilaha illallah. Berita sukan. Kita penganjal aku pun terkejut. Aduh. Kau sana sikit akan tergigit pula lidah aku. Tak ada sampai nak menggigit lidah kau. Bacalah berita sukan tu. Kalau lidah sendiri pun kau tergigit. Ini yang lidah orang. Kau sendiri tak rasa. Okey. Hadiah 29.54 juta hangatkan CIMB Classic. Mak ai. Aku baca kejap.
Pendahulu Order of Merit Jelajah Asia Scott Hand serta barisan bintang muda Jelajah Asia akan beraksi pada kejohanan golf CIMB Classic yang menawarkan RM29.54 juta bermula Khamis ini. Tak, ada 29.5? 29.54 juta. Bukan 2.9 29. Bukan 29. Lepas 29 30. Memanglah. Yelah, tak nak jelaskan pada kau. Hadiah golf tak pelik golf ni hadiah-hadiah memang mahal-mahal. Oh ya, patutlah nak mainnya pun mahal. Dia punya perkakas mahal lah. Yelah. Kau betul orang kampung. Yelah. Itu memang menampakkan kau betul-betul orang kampung. Perkakas kau panggil apa tu. Kau bayangkan lah, ini main bukan individu, bukan kumpulan tau. Maknanya kalau kata dapat dia seorang tau. Sebab tu aku tak main tukang golf ni. Kenapa? Panic attack lah kau dapat banyak-banyak macam ni. Kau dah banyak-banyak duit macam ni. Ya, faham. Biasanya kita kan berkongsi. Biasa kita berapa dapat kongsi juga. Ini seorang-seorang dapat. Faham. Alangan kita pun kalau dapat dia, okey aku dah bagi. Kau punya gini. Ni seorang-seorang. Tak pening, tak gelabah. Yelah. Perkakas Aku masih terkesan dengan perkakas kau tadi. Ini macam makcik yang tengah masak kau kan. Apa Jeb ni? Macam barang dapur nak disebutnya golf ni. Tapi kau memang tak ada rasa nak main golf belum ada sebab keinginan. Kau ni di antara yang orang panggil fast learner. Tahu cepat tangkap. Tak ada tak ada. Ada juga nampak aku punya mutu kan dia duduk main golf sekarang kan. Tak ada, belum ada rasa. Aku dah siasat. Abis cakap bapak mertua kau handal lu main golf. Dia champion lah. Dia apa panggil kalau dalam main golf single handicap. Dia ada macam handicap 1, 2. Satu paling dahsyat lah. Okay. Dia kalau belas tu kurang sikit. Dia dalam 7, 8 handicap macam gitu. Power lah. Handicap ni rupanya diorang kumpul setiap game tu, dia ada poin-poin dia. Baru kau boleh capai handicap dia ni. Aku memang golf memang kurang tak pandai. Aku pun tak ambil tahu sangat. Yelah. Takutlah nak belajar main. Hari tu aku pernah pergi sekali. Sebab dia orang kan kalau pergi main golf kan pakai cap yang untuk matahari. Senang nak tengok lubang apa semua kan. Orang gelakkan lah Asal aku pakai yang helmet ada visor. Kau nak main jaga gol hoki ke? Kau nak jadi macam gol hoki ke? Takut silap. Yelah. Nak beli, kau ingat apa, topi-topi tu mahal lah Ya. Lepas tu dah beli juga, terbalik pula pakai. Udahlah. Yang tahan matahari pula ke belakang lah pagi-pagi ni. Okey. Dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Jeb dan juga Soeb menemani pagi anda. Ya. Okey, sekarang ni sepatu sosial Jeb. Pasal apa tak payah jauh-jauh lah, kita ambil di Instagram Sinar FM. Okey. Ini aku rasa macam rasa seronok, bersyukur sangat ni rakan kita ni. Saiji Sam. Udah hamil orang rumahnya. Alhamdulillah. Baru 2 hari lepas main bola dengan aku. Oh ya? Dia main super lawak. Bagus saya main. Bagus dia main. Bagus. Maksud tak belum beritahu lagi lah. Macam mana? Dia tak beritahu lagi Omah dah hamil. Tak tanya. Aku pun tak tanya lah. Agaknya ni paling baru je ni. Latest lah. Tahniah lah saya Sam. Kena jaga isteri elok-elok lah. Sebab orang rumah ni kalau dia mengandung, dia punya aku tahu perangai tu tak seperti selalu. Dia pasal hormon dia jadi lain tau. Lepas tu kalau dia mengidam-ngidam tu, kalau boleh dapatkan lah. Macam rumah aku lah. Aku ingat anak pertama lain, kedua lain, ketiga lain. Itulah aku pernah cerita dulu kan. Dia makan mengidam, minum apa ni, makan sabun. Tak, itu lain lah. Takkan semua tiga-tiga anak makan sabun. Yang lain tu tak ada yang pelik-pelik sangat je. Tak ada lah. Tak ada nak makan kaktus ke apa. Bocor tak makan kaktus. Saya lah orang. Yelah. Pasal tadi betul, mengidam dia memang kau tak jangka. Kau tak jangka. Dia setengah nak makan bucu meja. Kita tak tahulah kan. Yelah. Tapi kalau rasa memudaratkan, janganlah disampaikan. Jangan. Okey, jadi ini bukan untuk pasangan bukan untuk Saidi Sam dan juga Syatila Melvin, untuk pendengar juga. Yes. Kalau kata hari ni ke semalam dapat berita gembira, Omah mengandung, tahniah. Tahniah kita ucapkan. Okey, itu saja untuk sepatu sosial. Okey. Sekejap lagi meja bulat, Jeb. Aku suka topik meja bulat ni. Apa? Kejap lagi. Kau tunggu. Terus dengan kami. Sinar. Pagi lebih meriah dan lebih segar bersama 3 jejaka macho. Jeb, Shuib dan Rahim dalam Sepatu Sinar. Ya, Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak.
di Bank Rakyat Kami Ada Cara. Okey, selamat pagi semua. Baru je masuk jam 7. Alhamdulillah, hari ni hari Selasa 18 Oktober 2016, 17 Muharram 1438 Hijrah. Okey, ini dia, kejap lagi kawan tanya Ustaz jawab. Soalan ni datangnya daripada pendengar. Saya tolong sampaikan kepada Ustaz Aslin. Ini dia soalannya. Kata macam gini, ada kawan saya orang bukan Islam. Dia kalau terkejut mesti akan sebut ucapan istighfar. Ini melatah lah ni. Tapi ucapan dia salah di bahagian hujung. Hal azim menjadi hal ajim. Jadi apakah salah orang bukan Islam menyebutnya? Itu dia soalannya. Kejap lagi kita dengarlah jawapan daripada Ustaz Haslin. Okey, ini jam 7 ni saya suka nak menyapa pada makcik-makcik yang menega sambil mendengarkan kita orang ni. Selamat pagi, didoakan semoga perniagaan tu hari ni masuk. Dan pada yang sedang mandu, hati-hati mandu. Ustaz Hazlin, kawan keliru ni. Boleh jawab soalan kawan? Okey Ustaz, ini dia soalan yang kami ambil daripada laman web Sinar.fm ni. Datangnya daripada Syakirin Muhammad Rais. Ya. Dia kata macam gini, ada kawan saya orang bukan Islam. Dia kalau terkejut mesti akan sebut ucapan istighfar. Ini melatah lah ni. Tapi ucapan dia salah di bahagian hujung. Hal azim menjadi hal ajim. Jadi apakah salah orang bukan Islam menyebutnya? Okey, terima kasih Syuaib. Soalan ni soalan yang memang sering dipersoalkan. Sebab mari ini orang bukan Islam sudah pandai menyebut kalimah Alhamdulillah, apa lagi, Astaghfirullah, Bismillah, InsyaAllah, InsyaAllah. Jadi berbalik kepada boleh ke tak boleh, itu dari sudut hak dia. Mana dia nak sebut ke tak sebut, hak dia. Cuma dia tetap tidak mendapat apa-apa dari si Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia bukan Islam. Dan kalau sebut Al-Ajim, saya ingat bangsa kita orang Melayu pun ada juga sebut Al-Ajim, rezeki. Jauh. Kalau kena pelak dia, moga Allah terima. Kalau saja dia main, berdosa. Astagfirullahaladzim dia kata, itu berdosa sebab dia main kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang bukan Islam nak sebut Assalamualaikum ke, nak sebut Alhamdulillah, itu hak dia. Kerana dia tahu Assalamualaikum, salam sejahtera, Alhamdulillah itu puji bagi Allah. Memanglah sebab rezeki pun yang dia punya pun Allah bagi. Cuma dia tetap tidak beriman selagi tidak menuturkan kalimah La ilaha illallah. Maka persoalannya tak timbul. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Pangan anda dengan bijak di Bank Rakyat Kami Ada Cara. Masih lagi bersama dengan Jeb dan juga Selamat pagi. Ya, selamat pagi semua. Okey Jeb. Inilah untuk meja bulat hari ni. Aku sebenarnya setuju untuk producer cakap ini tajuknya hari ni. Tajuk apa? Tajuknya sebenarnya pasal kau tau. Asal aku. Kau ni menganjat aku. Kau tengok. Apa? Aku tak cakap apa-apa. Yelah. Engkau dah tersenyum. Dia cerita ni mula daripada semalam. Okey, aku dah lama 2 minggu tak jumpa engkau. Lepas tu semalam masa on air, aku merasakan kelainan pada diri engkau sendiri. Pula? Kita faham. Yelah, dah lama tak jumpa kot. Agaknya bila tu benda tu nampak macam benda tu jadi baru. Bukan. Dia kawan. Bila kita kawan lama. Dan kita kira sahabat dah pun. Betul. Engkau senyum pun aku tahu. Aku pun dah anggap kau macam bapak dah. Tak. Maksud aku, kawan kita tengok, senyum tu kita dah tahu dah. Lain. Maksudnya, kalau senyum begini apa? Okey. Kalau dia begini apa? Tapi senyuman kau tu macam aku cakap, adakah dia sedang dalam mencinta? Kau ni bawa sampai ke hari ni pula. Tak, dalam grup, diorang ada satu video tu yang diorang ambil pada luar, engkau tersengih. Tak, yang diorang semua kerja nak merakam je 24 jam aku dah tak tahu nak jadi apa. Elok aku jadi pinggan, tak ada orang rakam. Bukanlah, orang alert. Pasal dia macam ni je. Bila engkau biasa je, orang tak macam, okey, biasalah dia. Biasa. Tapi bila engkau dah lain, orang akan perasan lah. Mana tak lainnya, kau orang berpakat dekat berapa puluh orang kacau aku. Tak, ini bukan pasal kita nak suka-suka sakat. Engkau tersenyum-senyum. Benda macam ni, orang bercinta je buat. Tengok handphone, senyum, ketawa-ketawa. Kau macam bercakap Aku tengok video kat YouTube mahal awak kita. Tak payah. Okey, dia macam aku dulu lah. Aku ingat Engkau pun dulu selalu ngusik aku masa aku dengan rumah aku. Kau Hele. Tapi memang betul lah, aku tengah bercinta dengan dia. Masa tu kau bayangkan satu hari 3 jam 4 jam. Borak apa je tu? Tak tahu. Kalau lukis dah jadi bangunan dah Iya, aku sampai sekarang terfikir, apa yang aku borak dulu hari-hari tau. Selama lebih kurang 2 bulan. Yelah, 3 bulan. Tanya dah makannya pun dah 36 kali. Dah makan. Baru tanya tadi. Tapi dia tak apa tau. Dalam bercinta tak apa. Benda tu tak kisah. Tak kisah pun. Tak apa. Dia rasa macam you ambil berat pasal I. Okay. Tapi itulah bercinta. Bercinta, ya, betul tu. Bila bercinta,
perangai yang pelik-pelik, PL yang kita tak pernah nampak dia buat. Betul. Macam kau lah ni. Tadi sebelum aku nak kita nak on air ni, kau janji lagu apa? Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, kenapa kau nyanyi lagu tu? Aku main gitar pun dalam. Takkanlah benda tak ada sebab. Aku jadi kekok lah macam ni. Aku geram dekat bibir kau. Okey, tak apa. Tak apa. Okey, jadi adakah anda seperti Jeb? Contohnya lah. Contoh tak kalau apa. Mungkin anda macam kawan, kawan aku ni sedang dilamun cinta ni. Kau datang nampak? dan pergi. Okey, jadi kalau anda ada cerita macam saya, macam Jeb, jom kongsi dengan kami Bila bercinta, apa perangai-perangai yang pelik yang dikeluarkan, yang boleh dikongsikan dengan kami hari ini. 0395432000 itu nomornya. Sepatu Sinar. Hari ini meja bulat, perangai kawan-kawan bila tengah sibuk bercinta ataupun mungkin anda punya cerita sendiri. Ini dia panggil pertama, namanya Azrul. Apa cerita awak? Ada pandangan lain lah. Layak saya tengok yang sedang bercinta ni. Kalau dia keluar dating ke, pergi makan kan. Contohnya pergi makan lah. Perempuan ni dia jenis kontrol kan. Bila dia makan, jumpa partner dia kontrol. Kadang-kadang tu makan pun tak habis. Kan Mazir? Mazir betul. Tersipu-sipu makan kan. Tersipu-sipu je makan ni. Lagi tapi lain. Cuba bila dah lepas kahwin. Tengok dia makan macam mana. Betul, 2 tangan. 2 tangan. Kalau boleh, tangan tu pun nak masuk dalam mulut. Itu tertib lah masa bercinta. Takkanlah depan ni masa tengah-tengah bercinta makan nak gelujo-gelujo. Betul lah. Tapi tunjukkanlah diri anda yang sebenar. Janganlah nak orang kata hipokrit orang kata. Pula begitu. Tapi mungkin dalam percintaan dia orang nak jaga adab tu lah kan. Tak nak nampak macam awal-awal muka dimah macam gini. Ini takkanlah tengah-tengah makan first time ajak dating makan nasi penuh kat pipi. Malulah boyfriend tu ni kali nak ajak makan. Betul tak? Tak boleh. Salah. Dia tak setuju. Yalah, pendapat masing-masing. Habis awak dah kahwin ke Rol ni? Saya dah kahwin dah. Anak pun dah 3 dah bang. Alhamdulillah. Tapi saya dulu bercinta lagi best. Jarak jauh. Jarak jauh. Jarak jauh 1 hari. Saya RM10 top up. Dia RM10 top up. Cakap. Malam-malam tu sambil nak tidur tu kan. Saya dah habis top up. Dia pula call sambung. Merasap telinga bang. Iyalah. Borak benda sama je. Benda yang sama je kadang-kadang. Okeylah Azrul. Okey Rol. Terima kasih Rol. Sama. Ini aku sebab pertama kali macam kita cakap dia tak setuju. Tapi lah pendapat masing-masing. Masing-masing. Kalau kau sendiri kalau kau first time kawan orang, kalau pergi makan mesti kau nak proper nampak tertib tu ada lah kan. Tak nak nampak macam kenapa dia macam gini kan? Kenapa dia makan macam ni? Awal-awal dah spot. Tapi yelah, puasa cinta tu dahsyat. Dia boleh tukar orang jadi macam-macam. Ya, itu benar. Lagu cinta sikit. Kejap lagi, okey. Jadi kalau anda ada cerita tentang cerita anda sendiri pun boleh. Kalau cerita ialah ternampak kawan-kawan tiba-tiba perangainya pelik-pelik, ialah agaknya tengah sibuk bercinta, jom kongsi dengan kami 0395432000. Ada cara. Masih lagi Jeb dan juga Soeb. Meja bulat hari ni kami tengah cerita pasal perangai kawan-kawan bila tengah sibuk bercinta ataupun mungkin perangai sendiri. Kita bersama dengan pemanggil kedua, namanya Linda. Silakan, apa cerita? Macam ni, masa saya bercinta dulu lah. Orang biasa orang suka duduk berdepan kan, berpandang-pandangan. Tapi bagi saya tak suka duduk depan-depan pandang-pandang. Saya suka duduk sebelah. Manja. Tak, bukan sebab nanti senang saya nak. Bukan sebab nanti senang saya nak ambil makanan daripada dia. Tunggu yang awak fikirkan. Sebab kadang-kadang dia tak ambil makan ke kan, saya akan ambil makanan dia tu. Senang ni. Kalau duduk depan susah, pinggan jauh. Yelah. Sebab member pernah duduk berhadapan lah. Masa nak ambil tu terbelit tangan sama sendiri. Nak tahu awak sekarang dah berkahwin ataupun macam mana? Dah kahwin dah. Dah anak 2. Itu kenangan dulu punya lah tu. Sebab orang kata kadang-kadang masa bercinta tu malu-malu kan, nak makan pun malu-malu. Tapi saya tak. Saya memang gelojor makan daripada dulu sampai sekarang. Awak jenis pemakan lah. Okey. Terima kasih Linda. Bagus Linda ni. Betul lah, kadang-kadang orang bercinta ni makan tak lalu lah dengan betul lah. Order je lah. Ya, tapi tu cakap dia masing-masing punya cara lah. Masing-masing punya cara lah. Kalau aku rasanya kalau makan untuk je. First time bukan. Aku rasa aku mau malu kot.
Oh, kau pemalu? Aku tak tahu kalau nak tengok mata perempuan, tak boleh. Kalau baru bercinta tak boleh je. Kau tak berani pandang? Tak berani. Oh, okey. Pandang mata sendirilah. Macam mana nak pandang mata sendiri? Tu dia kata. Pandang mata sendiri. Okey. Okey, jom hari ni kalau anda ada cerita perangai kawan-kawan ke, anda cerita anda sendiri ke bila tengah sibuk bercinta kan, boleh kongsi dengan kami ni. 0395432000. Mekor kami Sepatu Sinar. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Okey, meja bulat hari ni, perangai kawan-kawan bila tengah sibuk bercinta atau mungkin perangai anda sendiri. Namanya K. Silakan, apa cerita? Ni pasal bos saya dulu. Kita orang bila malam keluar makan dengan dia, kalau dia dapat panggilan tu, dia akan bangun lah, pegang telefon tu, dia berjalan. Tu dia hilang. Oh, hilang? Tahu. Hilang. Lepas tu dalam sejam lebih dia call. Dia kata dia ambil lah dia dekat Sempang ni. Sempang ni dia tu tak tahu dekat mana. Macam mana? Dia hilang, dia sesat. Maksud tu. Ini Dia tu. Dia akan berjalan lah. Tak tahu lah ke mana. Kita kedai makan tu dah mana pula bos ni. Tadi tak order. Nak order tak order. Tapi dia berjalan layan phone tu dia hilang. Oh, maksudnya dia sesat. Dia sesat lah, tak tahulah dia pergi mana. Kau tahu kan situasi macam mana? Faham. Kadang orang bercakap telefon, dia berjalan. dia tak nak member dengar. Dia jalan lah. Jalan-jalan sejam tak sampai Melaka. Ada sekali tu dia dekat ni makan tak jauh pada office lah. Kita makan. Dia cakap, bos, order belum ni? Macam mana? Dapatlah call dia. Kata, aku kat office lah, aku dah sampai office. Ui. Dia patah balik office. Jalan kaki dia boleh balik office. La ilaha illallah. Penangan cinta tu Ya, lain macam. Okey, terima kasih K. Okay. Alright. Ini nampak cinta menunjukkan yang penat tu tak tahu. Ya. Kau jalan ke arah mana pun kau tak tahu. Aku dia cerita ni, abang ni cerita. Kau pernah buat apa tadi? Aku. Kau kan macam gitu. Kejap kau punya kejap itu tapi aku tak berjalan. Kau pergi satu tempat. Aku kau bercakap. Ni jenis yang cakap dah berjalan ke mana. Itu contoh ni. Yelah, aku kalau bercakap bukan bercakap kosong. Dia dah macam ceramah. Aku nak kasih dia dengar mesej tu, nasihat tu biar dia masuk. Aku bercakap kau tahulah gaya tangan semua pernah cakap-cakap, tangan termasuk kat pagar tak boleh keluar. Tapi memanglah itu cerita dia tu. Itulah tu, cinta. Dahsyat. Selamat bercinta lah. Untuk siapa? Yelah, untuk siapa yang tengah bercinta. Untuk siapa tu? Kau tu muka dah kemek jangan aku kenyukkan kat sini. Jom call kami 0395432000. Ceritanya perangai kawan-kawan bila tengah sibuk bercinta ataupun mungkin perangai anda sendiri. Nak kongsi? Jom. Sepatu Sinar oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Okey, hari ni seronok meja bulat ini. Cerita pasal cinta. Okey, perangai kawan-kawan bila tengah sibuk bercinta ataupun mungkin anda nak ceritakan cerita anda. Kita bersama pemanggil ni, pemanggil terakhir namanya Ida. Silakan. Hello. Hello Ida, apa ceritanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ida daripada Johor Bahru. Nak cerita sekarang, saya tengah jatuh cinta. Wah, ini dahsyat. Sekarang ni? Pagi-pagi saya mesti bangun, senyum nak dengar suara korang 3 orang. So, saya tengah jatuh cinta dengan Sina. Kalau tak dengar satu hari, rindu. Terima kasih banyak. Lepas tu malam-malam sebelum saya tidur, saya kena dengar suara suami saya nunjau di lumut. So saya boleh tidur dengan senyum. Bangunnya pun best, penutupnya pun best. Cantik lah tu. Kenapa jauh dengan suami, tak ikut suami? Tak, suami kerja dekat sana, saya kerja kat sini. Saya niaga, so suami kerja dekat lumut. Kat lumut. Dia kena transfer, biasalah gomen kan. Habis dah sekarang ni dah digunakan cahaya mata ke? Saya dah 3 anak. Alhamdulillah. Rasa makin lama kita kahwin, kita makin sayang. Supposed to be lah. Betul. Ya, betul. Tapi kahwin, usia perkahwinan tu dah berapa tahun? Dah dekat 21. Allahu Akbar. Masih lagi manis dengan cinta baru 2 tahun dipisahkan. Yelah jarak jauh tu lah.
Macam itulah nampaknya. Oh, 21 Hopefully tahun depan dia dah pindah sini balik lah. Ya, 21 tahun masih Luar lagi biasa. segar. Bunga itu masih segar. Cinta itu masih mekar. Dia sepatutnya makin kita tua dia makin segar sebab anak makin besar. Ya, betul. Kita ada masa lebih untuk suami kita. Setuju? Ah, Okey. Semoga berbahagia selalu. Terima kasih. Untuk yang best. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu cinta. Ya. Satu benda yang tak boleh dipaksa-paksa. Memang subjektif sangat. Yes. Okeylah, seronok hari ni cerita ni. Yes. Hiduplah kita dengan penuh kasih sayang. Betul. Ya. Berkasih sayang, berkongsi kasih sayang ni seronok. Ya, betul lah. Ini lagi. Apa? Okey, jom kita tutup macam bola. Bawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Okey, Jeb dan juga Soeb ni Sekarang ni masanya untuk jerat sepatu sinar yang dibawakan oleh Indo Cafe. Pemanggil terpantas namanya Liza. Selamat pagi. Selamat pagi. Dah bersedia? InsyaAllah. Hari ni ada 400 tau. Semoga ia jadi rezeki awak ya. Amin. Jangan mulakan jawapan dengan ya, tidak, jawapan berulang tak boleh dan pastikan jawapan tu bersesuaian dengan soalan. Boleh? Boleh. Okey Liza, 30 saat daripada sekarang. Silakan. Ya, boleh sebut ke? Tak. Tak boleh sebut. Tu tak boleh sebut. Awal muka dimah Liza. Mungkin belum sarapan lagi kot. Liza? Ya. Tak ada rezeki lah ya. Maafkan saya Tak apa. Okey. Assalamualaikum. Salam. Nak buat macam mana? Aku tanya je kan. Tapi permainan dia, sifat permainan tu begitu. Dia mungkin dia jujur orangnya. Dia jujur orangnya. Tak pandai membohong. Okey, itu ada rezeki tempat lain lah tu. Ya, betul. 400 kita bawa ke besok menjadi 500. Yang lain terus saja bersama dengan kami sepanjang minggu ini untuk jerat sepatu sinar yang dibawakan oleh Indra, dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Okey, Jeb. Ini dia penyanyi hebat, handal, dahsyat. Tadi lagu dia ni. Betul-betul. Kemarin pun lagu dia. Tak, tadi tajuk lagu kemarin. Tapi betul aku cakap kemarin pun lagu dia. Yelah. Ini dia one and only pemilik nama Zur Eda binti Mokhtar ya. Yes. Ini dia Zur Eda. Apa khabar? Hai, apa kabar? Wah. Apa kabar semua di sini? Gembira Tak apa, pagi ni kita macam kera, okey? Betul. Okey, Kak Zur Eda. Yap. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Kak Zur Eda ni best ya. Ya, dia sporting. Ya, sempoi habis. Aku pun tadi dah pernah gelak lah jumpa dia kat luar. Okey, Kak Zur Eda. Album pertama 1987, betul? Pelitaku. Betul, pandai. Okey, album kedua lama tak jumpa 1990. Bijak. Okey, album ketiga kemarin 1993. Jadi kalau saya hitung daripada album sampai ke sekarang 29 tahun dalam industri. Kau rasa? Luar biasa. Dahsyat lah. Bravo. Gegar Bangsa 3. Macam mana? Sebelum-sebelum ni memang tak pernah masuk bertanding. Ini pertandingan pertama ataupun bagaimana? Kira untuk rancangan yang pertandingan yang besar lah, event yang besar. Tak tahu sebesar mana lah. Kalau dulu ni kita ada yang lain. Ini kiranya yang terbesar yang pernah masuk dalam sejarah saya yang dah separuh abad ni kan. Kan. Separuh abad tak cantik tak? Okey? Okey je. Okey kan? Saya tak sebut umur tadi. Janganlah mention. Tak nampak pun setengah abad tu. Okey. Saja nak beritahu. Jadi memberi semangat sebenarnya untuk mereka-mereka di luar sana yang separuh abad gitu kan. Jadi biar dia orang stay younger, positif. Itu yang sebenarnya. Tapi kayaknya ni untuk Gegar Vaganza ni yang paling besar lah. Untuk abad ke 2000-an ni. Habis macam mana perasaan tu? Yalah dah lama tak keluar TV, dah lama kata orang tu tak bernyanyi. Jadi ini kata orang tu satu langkah untuk aktif semula. Jadi perasaan tu bagaimana? Sebenarnya saya masih lagi kita cek makan menyanyi kan. Ini je produk kita sebenarnya. Tekakku, produkku, suaraku, kotakku. Jadi itu sebenarnya sepanjang penglibatan saya selama 32 tahun ni. Saya memang itu je kerja saya. Menyanyi, mengundang, menyanyi, orang undang kita menyanyi. And then walaupun dengan 3 lagu je, lama tak jumpa, kemarin Pelitaku. Saya rotate lagu ni saja. Menunjukkan composition yang dulu tu memang orang kata boleh bertahan sampai ke dia umpama kata orang tu tak lekang dek panas, tak lapuk dek hujan. Betul Abang Dama. Sedap.
Dah masuk Seri Mesing pula. Okey. Kejap lagi kita nak sambung lagi dengan Zuraida ni. Peminat-peminat Zuraida stay dengan kita orang. Tunggu macam-macam cerita ni nak dikongsikan. Sebab cara Jeb, Soeb dan juga hari ni luar biasa Zuraida. Ya, dia bukan saja dahsyat tapi dia boleh dikatakan sebagai hebat. Sebab 29 tahun berada di industri satu jangka masa. 29 tahun daripada album pertama. Tapi sebelum tu dah ada. Bermakna umur berapa ni? Jangan sebut. Tadi dia sebut tadi abad. Jangan sebut abad. Tak nak sebut abad. Bat pula dia sebut. Sebab umur tu hanya sebuah angka je. Yang penting masih lagi aktif, masih lagi ceria seperti selalu dan masih cantik. Okey, Kak Zuraida. Sarah, hello baby. Tapi Kak Zuraida ni kita dapat information lah. Maksudnya budak-budak Gegar Vaganza cakap, kau kena jumpa lah Kak Zuraida. Kak Zuraida ni sporting, kelakar apa semua kan. Dia macam mama lah. Betul. Orang cakap, Gegar Vaganza 3. Memang kita tahu artis lama menyanyi balik. Tapi dalam usia begini atau macam Kak Zuraida tu dah berapa umurnya? Boleh lagi ke bersaing? Jadi komen untuk minggu pertama. Macam mana? Untuk minggu pertama okey, yang itu saya puas hati. Saya okey je sebab dah lama tak jumpa, excited. And then big event macam ni dengan followers, tak kira dari semua 12 followers. Daripada 12 artis punya followers ada kat atas tu. And then dengan family yang datang dan kawan-kawan, orang bagi semangat sebenarnya. Kita bersemangat sebenarnya. Dan kita rasa macam walaupun dalam gementar dan saya sebenarnya secara jujurnya agak gementar bukan kerana nak menyanyi atas pentas tu, sebab sekali dia wantak gegar semua, tetapi pasalkan isu-isu yang baru ni. Jadi itu sebenarnya. Adakah ada isu juga? Ada. Tapi tak apalah, tak kita fikir positif je lah. Fikir positif. Alhamdulillah saya terima dengan tenang. Tapi biasalah kalau artis ni bila dia dah dapat mikrofon, mula-mula tu memang macam ini, saya kata orang tengok aku ni okey ke, okey ke muka aku. Saya keep on checking my makeup dengan saya punya rambut, baju saya make sure dengan my team, designer saya dan juga makeup artist saya, untuk buatkan saya kata kat dia orang yang ini saja. Sebenarnya kita patahkan balik. Benda tu kesilapan, kita tak tahu dari mana, macam mana, mungkin biasalah perkara macam ni kan. Terlepas. Jadi bagi saya tak apa, kita kena look good. Kita kena enjoy the night. Kita have to enjoy the show and be positive. Aura tu sampai. Tapi hari ni dekat Sok Khabar Metro, tengoklah macam mana rupanya. Ya ke? Alamak, cantik molek. Memang nak kena ke Amah. Simpan wallpaper paper satu Okay. Kena simpan. Okey, itulah ceritanya. Kejap lagi kita nak sambung lagi dengan Zuraida. Terus sama kami Sepatu Sinar Bijak di Bank Rakyat. Kami ada cara. Ini dia Jeb, Soeb dan juga Zuraida. Luar kalau biasa. Zuraida ni manalah tak muda, asyik gelak, senyum. Lepas tu dia ni kalau kita bagi pasal lain dia sambung. Dia cakap aku, boleh tak kalau katalah tak panjang rezeki dekat Gegar Vaganza, akak nak masuk sepatu. Boleh? Kalau akak masuk, kita dari sepatu kita sepakat. Buah fakat namanya. Okey Kak Zuraida. Yelah cerita di minggu pertama kan. Menari. Di usia begini masih menari, boleh kibas kain kan. Jadi netizen tanyalah, kain beli kat mana? Tak ada. Maksudnya macam mana cara Kak Zuraida kekalkan stamina tu? Bukan senang tu. Beraksi selincah itu. Itu dah memang trademark saya, kibas-kibas kain tu. Saya memang suka, sebab kadang-kadang panas. Ngobat orang lah. Kadang-kadang dia berkepam, dia panas. Okey. Apa yang berkepam je? Tak kira peluh kan. Jadi kita panas. Jadi salah satu caranya kadang-kadang nyamuk. Bila kita buat show kadang-kadang show ni di mana-mana. Saya turun padang. Kalau kata show tu kat Padang, kat Felda, kat mana, saya turun padang. Di situ caranya saya bertemu dengan peminat, dekat dengan peminat. Jadi bila kain tu kadang nyamuk kan, dia orang pun datang nak tengok show. Jadi tu sebab saya kibas. Asalnya. Saya terima kasih kat nyamuk-nyamuk buat show dekat dalam luka ke? Habis nyamuk banyak sangat. Tapi ada satu lagi, otak kaki betul ke? Itu memang betul. Entah tu sebab apa saya nak pastikan stage tu kuat. Kukuh. Bukan nak pasak tu. Bukan ada masuk pertandingan kawat ke apa? Tak ada. Itu sebenarnya lah. Tapi Kak Zuraida sendiri, siapa sebenarnya
orang di belakang yang memberi semangat? Mana tulang belakang Kak Zuraidah? Dah tentunya suami saya yang tercinta, Syuban, suami saya Zulkifli Muhammad Yusof, dan juga anak-anak. Dan permulaan karier saya itu sebenarnya daripada arwah ibu saya dan juga bapa saya lah. Bapa saya masih ada lagi. Cuma mak je dah meninggal dalam 2 tahun setengah lah, macam tu. Bab kesihatan macam mana Kak Zuraidah? Di usia begini ada tak maksudnya penyakit-penyakit yang kronik? Tak, maksudnya di umur begini kadang-kadang ada darah tinggi, kencing manis, kencing Alhamdulillah. member. Cuma saya ada yang semua sedia maklum, tahun sudah ada penyakit batu karang. Batu karang ni semua orang ada, dia aktif tak aktif je. Tapi Zuraidah pasal dia terlampau aktif. Ada batu karang? Ada batu karang. Tapi sebaiknya biarlah karang dia orang kata di dalam perut daripada karang di gigi. Betul. Betul tidak? Karang di laut. Tak, tapi serius ni. Serius. Kejap lagi lah, kita cek soalan sekejap. Okey, terus dengan batu karang kami. ni tahu kan jangan makan apa kan? Makan apa? Air batu. Air batu tak boleh. Apa kau ni? Ya. Kan dia makan cair. Ya. Apa yang jadi batu? Terus sama kami Sepatu Sinar. Tidur dah 9 lebih. Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Tidur selamanya tu pasti berlaku. Di Bank Rakyat kami ada cara. Okey, masih lagi bersama dengan Zuraidah. Sekarang ni NTAT. Nak tahu ambil tahu. Okey. Orang cerita ni lah, Zuraidah ni ada kena-mena dengan Zul Handy Black. Zul Handy Black peserta ke fasa 2? Yelah, sebab depan dia Zul juga. Itu nama lelaki aku. Ya, Zulkifli Muhammad Yusof. Okey, Kak Zuraidah. Apa fakta menarik yang nak dikongsi kepada pendengar semua? Saya ni sebenarnya suka masak. Okey, itu tahu? Betul Okey. Yang hidroponik, yang organik, segala. Oh, ya ke? Yes. Hidroponik, saya tahu. Macam tumbuh-tumbuhan. Tanam pokok dalam botol. Mana ada masakan hidroponik, peleponik. Itu apa ni? Dia buat kelakar. Kalau boleh kelakar tu biar kita orang nanti tak ada job nanti. Okay. Lepas tu saya suka masak. Tapi permulaan kenapa saya suka masak tu, mula-mula saya masa kecil-kecil dulu lah. Masa tu umur saya pernah rasa kecil. Memanglah pernah kecil. Walaupun suara besar begor, tapi pernah satu ketika dahulu. Masa dulu saya mak pergi ke dapur. Lepas tu mak kata, Ida pergi ke dapur masak nasi. Lepas tu goreng ikan. Goreng ikan masin tu. Mudah je tu. Tak tahu macam mana goreng ikan masin. Ikan masin pun tak tahu jak goreng. Umur dah berapa time tu? Yalah remaja. Remaja sweet gitu. Tak reti goreng ikan masin. Ikan masin pun tak reti. Lalas cuci ambil ikan masin tu, ikan sepat. Masa tu memang kebongokkan Melanda. Maknanya aku kunyitkan ikan masin tu, belum garam lagi. Ya. Lepas tu dah goreng kan. Bila dah goreng, mak makan. Ya Allah, Ida, apa dah jadi dengan kau ni anak dara apa? Itu sebabnya aku suruh kau ke dapur. Kau ngelak duduk di luar, kau tengok apa dah jadi ni. Mak memang nak pingsan. Orang kena darah tinggi, jam tu juga ambulans pun tak dapat nak selamatkan. Yelah, ikan masin letak garam lagi. Letak garam, letak kunyit. Jadi dari start pada hari tu, saya ni seorang yang take it, orang kata kalau orang tu mengutuk ke, orang marah ke, orang apa, saya akan bukan revenge yang berhemah. Dia positif. Yang positif. Saya cuba perbaiki dan alhamdulillah itu bagus. Untuk kehidupan tu bagus. Jadi untuk sampai tiap hari raya pun masalahnya, tiap hari raya Zuraidah kena masak. Pun goreng ikan masin. Tak ada ikan masin dah. Di situlah mulanya nak masak. Itu nak masak kan. Terpikat dengan masak, kata nak tunjuk saya suka bagi orang makan. Tak ajak pun. Saya ni pemakan tau. Saya jenis yang enjoy food. Ampun. Saya suka asam pedas. Akak pandai masak asam pedas? Asam pedas, alhamdulillah. Sama lah. Ya ke? Kak ajak Kak datang rumah Kak. Tekak aku sama. Betul lah Kak. Buat lagu tolong. Saya ingat saya nak buat teh lalat lah kat hidung satu. Biar sama dengan Kak. Okey, Kak Zuraidah. Kejap lagi ada sepatu Elo. Okey, jadi Elo. Ya. Kejap lagi. Tengoklah siapa yang Kak Zuraidah nak telefon. Kak Zuraidah, kita prank orang. Okey. Boleh. Alright, terus sama kami Sepatu Sinar. Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Okey, sekarang ni masanya untuk sepatu Hello. Call nombor ni. Yep. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi.
boleh saya cakap dengan Nur Hizam. Ya. Awak presiden untuk Zureda Lovers ya? Ya. Okey, saya datang daripada Astro. Satu report mengatakan Zureda Lovers ni ketika juri bagi komen terlalu bising, mengganggu juri. Jadi kami dah buat keputusan Zureda Lovers minggu depan kita tak benarkan untuk masuk ke MBSA. Okeylah, tak apa, nanti saya tanya dia orang nanti. Assalamualaikum. Salam. Nur Hizam. Ya, kenapa? Sorry. Sebenarnya saya minta maaf jugalah. Kerana hari itu you all terlampau bising dan terlampau mengganggu sebenarnya. Saya minta maaf sangat. Boleh nanti beritahu pada Zureda? Nanti saya beritahu dia. Saya pun pening kepala. Baru bangun tidur ni. Baru bangun Ya. Tidur berdiri ke? Tidur memang tidur betul. Tidur duduk. Ni sebenarnya Kak Zureda ni ada ni. Zam, kenapa baru bangun tidur je pun? Ya, itu lepasnya. Pada otak kau bela rupanya. Bela memang bela. Orang pagi orang telefon. Ini presidennya. Ini presiden saya, Presiden Zureda Lovers. Kalau presiden baru bangun, anak buah rasanya bangun pukul berapa? Pukul 14 baru bangun ni. Ni Nur Hizam, awak di sepatu hello. Tahu tak hari ni Zureda adalah kita punya guest. Awak betul. Awak dengar. Alamak. Kau dah gosok gigi belum? Belum, Kak. Padahal baru sampai ke sini, Dik. Okey, Nur Hizam, silakanlah nak bagi ucapan mungkin kepada anak-anak buah, mungkin kepada Zureda sendiri. Semoga Kaedah akan membuat persembahan yang terbaik untuk minggu ni. InsyaAllah, amin. Ada teruslah masuk final. Mudah-mudahan. Amin. Dan untuk anak-anak buah saya nanti masa malam konser nanti, tak masuk tak apalah, kita juret dari luar je lah. Dapat masuk. Boleh masuk lah. Gila. Jangan merajuk. Kita buat lagi heboh malam ni. Itu lagi ni. Betul. Jangan lupa semua datang follow IG Zureda Lovers dan juga IG Zureda Mokhtar Official. Ya. Fer. Okey Nur Hizam, terima kasih. Okey, Bye. Okey Kak Zureda, ucapan terima kasih daripada kita orang pasal sudi datang kat sini Luangkan melayan masa. kita orang. 6.40 dah kat bawah. Itulah tu. Nampak Ini paling artis yang terawal pernah kita jemput datang awal. Itu pasal cakap legend, dia memang punctual. dahsyat. Okey, apa pun terima kasih banyak kepada especially Sinar FM, Sepatu Shuib dan Jeb. Terima kasih juga kepada semua my fans, special fan Zureda Lovers dan peminat-peminat saya sendiri yang menyokong saya dari dulu sampai sekarang. Alhamdulillah. Walau apa pun, stay positive, chill, stay cool, be positive all the time. Jadi aura kita sampai kepada yang lain. Setiap kejadian itu ada hikmah dia. Betul. Alhamdulillah. Itu satu doa sebenarnya. Betul. Kan kita fikir yang baik-baik aja. Betul. Cakap yang baik-baik. Cakap yang baik-baik. Dan berharap kepada semua dapat terus menyokong saya. Dan tunggu di kaca TV ataupun datang ke Dewan MBSA sendiri untuk sama-sama support artis-artis kami yang 12 orang ni, beri sokongan kepada kami dalam GV3 inilah, insya-Allah. Amin. Jadi kita di Sepatu Sinar ni mengucapkan all the best untuk Kak Zureda. Semoga terus sukses, terus diberi kesihatan yang baik, sentiasa di dalam peliharaan dan pelindungannya. Sukses terus Kak. Amin, insya-Allah. Insya-Allah. Jumpa lagi Jafar. Alright Kak, thank you Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Kak Zureda yang sentiasa ceria lah. Ya, itu betul. Patut ni jadi duta Astro ceria ni. Okey, terus sama kami Sepatu Sinar. Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Okey, ni Jeb. Ini aku nak cerita pasal Bank Rakyat lah. Pasal apa, Eb? Sepanjang 6 bulan ni ada pelbagai kempen istimewa. Oh, ya ke? Baginya mengambil pembiayaan peribadi I berpeluang memenangi wang tunai sehingga RM260,000. Baginya mengambil pembiayaan kenderaan I dan pembiayaan motosikal I, voucher minyak bernilai RM1,000 boleh dimenangi setiap bulan dan termasuk 2 hadiah utama, voucher minyak bernilai RM10,000. Tak cukup tu je lah Bagi yang mengambil pembiayaan perumahan I berpeluang menangi pakej pengubahsuaian rumah bernilai RM50. Bagi akaun deposit berjangka I Bank Rakyat, anda berpeluang menangi 10 barangan elektrik bernilai RM1,000 setiap bulan.
Untuk deposit dana baru minimum RM10,000. Pelanggan pajak gadai AI berpeluang memenangi tunai sehingga RM80,000. Oh, dahsyat lah macam ni. Jadi tunggu apa lagi? Hubungi Bank Rakyat di 1-300-800-5454 atau layari www.airakyat.com.my untuk maklumat lanjut berkenaan kempen Bank Rakyat Cash. Jangan lupa juga semak #Bank Rakyat Cash. Okey, terus bersama kami. Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Rancanglah kewangan anda dengan bijak. Di Bank Rakyat kami ada cara. Okey, Jeb, di hujung jam 9 dah tamat dah tugas kita. Betul lah. Aku sebenarnya kalau nak habis kerja je aku sedih. Kenapa kan? Sebab yelah lepas ni aku akan lalui hidup aku seperti biasa, yang macam lepas tu makan. Alah sian. Yelah, duduk rumah, lepas tu main game, tunggu besok. Itu mungkin dululah kot. Aku tengok 2 hari ni dah macam okey. Tak ada sama lah. Bezanya 2 hari ni adalah main mesej. Itu je bezanya. Kalau tak handphone tu dia macam kegunaannya untuk alarm je. Saya kejap bangun pagi. Tapi tak apa, kita jangan kata orang tu kesali dengan apa yang terjadi ataupun apa yang kita tengah hadap, sebab itu semua nikmat. Untuk kau cakap pasal nikmat, susah pun nikmat, senang pun nikmat. Betul. Itu nikmat tu. Yes. Tapi untuk kata-kata mutiara untuk hari ni aku tujukan khas untuk mereka-mereka yang sedang lagi bersedih. Boleh. Hidup itu sementara. Okey. Jadi adakah anda yakin sedih itu akan kekal? Dalamnya. Sebab kalau hidup tu pun sementara, adakah kamu yakin yang sedih itu akan kekal? Maknanya sementara juga. Semua sementara. Ada sebab kenapa diturunkan dugaan pada kita. Itu betul. Macam mana kita menghandle dugaan itu. Sorry mesej masuk, nak reply. Okey lah. Dah tak berkawan aku macam ni. Okeylah, didoakan semoga bahagialah je. Okey, jadi ini kalau ada salah silap daripada kami mohon maaf. Besok masih lagi berdua. Terus dengarkan Sinar FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.